Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang excited dengan anak tadi. Excited tambah dengan mudah-mudahan boleh habislah teks ni bila baca. Cuma saya ada beberapa pesanan lah dekat sini, dan saya mohon kerjasama daripada ibu ayah. InsyaAllah mana yang dekat luar duduk dekat dalam, sebab ada pesanan-pesanan yang saya akan bagi dekat sini. Jemput ya ibu ayah, jemput ibu ayah duduk kat dalam. InsyaAllah kerusi ni sediakan, nanti anak-anak kan duduk kat dalam, dicari je ayah dia, cari je ibu dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca teks kat sini panjang juga, rasanya dalam 2 jam, 3 jam lah rasa. InsyaAllah dengan penuh rendah hati, marilah kita muliakan majlis ini dengan selawat ke atas Nabi, junjungan besar Nabi Muhammad SAW, supaya majlis kita ini lebih diberkati lagi selepas dibacakan doa, selawat anak-anak dan kita sendiri insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemput ibu ayah insyaAllah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, pada pagi yang diberkati ini sama-sama kita hadirkan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita, iaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat berkeluarga, nikmat diberi amanah untuk membesarkan dan mendidik anak-anak yang begitu berharga dalam hidup kita insyaAllah. Yang saya hormati tetamu-tetamu, kita ada tetamu macam ni, insyaAllah jemputlah duduk kat dalam. Tetamu jemput duduk kat dalam, ada kerusi lagi. Cikgu, tolong je cikgu, tetamu kita dekat belakang, saya pun tak perasan, minta maaf banyak. Masuk cikgu Lina, tak apa, masuk, jemput. Para guru yang dikasihi, ibu ayah yang hebat yang sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak bersama Nur Ad-Din sendiri, dan insyaAllah kepada anak-anak kesayangan yang Allah amanahkan kepada kita semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa hadir memeriahkan Hari Bakat dan Apresiasi 2025 untuk kali ke-19 selama 21 tahun perjalanan Nur Ad-Din insyaAllah. Tahun ni genaplah kita 21 tahun Allah meminjamkan Nur Ad-Din kepada kita semua. Perjalanan yang penuh jatuh bangun, penuh air mata, penuh doa dan penuh harapan. Sehinggalah hari ini Nur Ad-Din menyediakan 4 perkhidmatan yang berjalan serentak di bawah satu misi, Taska, Tadika, Kelas Al-Quran dan Transit. Jadi misi kami tidak berubah sejak hari pertama, membentuk anak-anak untuk menjadi hamba Allah yang berakhlak, beradab dan cintakan ilmu. Dan saya juga selalu berpesan pada diri dan para guru semua, kita ni bukan sekadar mengajar, tetapi kita ni membentuk manusia insyaAllah. Sebagaimana renungan Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi ayat ni bukanlah arahan kecil, tetapi amanah yang besar sebenarnya kepada kita sebagai ibu ayah dan para pendidik. Kita bukan sedang membesarkan anak untuk dunia semata, tetapi sedang menyiapkan mereka untuk membuat perjalanan yang lebih panjang, iaitu perjalanan menuju ke akhirat. Pendek cerita, kita sedang menyediakan bakar-bakar jenazah, kan? Jadi apakah persediaan kita untuk bakar-bakar jenazah yang kita tengah jaga sekarang ni? Ibu ayah yang saya hormati, izinkan saya bercakap dari hati sebagai manusia biasa, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengurus di Nur Ad-Din. Saya mengakui masih banyak kekurangan yang kami cuba perbaiki dari masa ke semasa. Kami mohon maaf jika ada yang masih tidak sempurna. Kami mohon maaf
Kami mohon maaf jika ada yang tidak sempat kami beri perhatian secukupnya. Kami mohon maaf jika ada perkara yang kami sedang belajar untuk buat lebih baik. Bila saya tahu sebab saya menggigil bukan rasa kalau konvo, kalau apresiasi macam ni kan menggigil dia lain macam. Sebab amanah tu sangat besar sebenarnya. Saya minta maaf Nampak kan tangan saya shaking kan? Allahu Akbar. Sebab tu saya kena tag. Kalau saya tak pakai tag lagi saya meraban rata-rata je lagi. Okey. Kita bukan sedang kami mohon maaf jika ada yang masih tidak sempurna. Kami mohon maaf jika ada yang kami tidak sempat kami beri perhatian secukupnya. Kami mohon maaf jika ada perkara yang kami sedang belajar untuk buat lebih baik. Namun percayalah, setiap guru di sini, setiap langkah, setiap penat lelah, semuanya dilakukan kerana sayangkan kami kepada anak-anak ini. Dan sebagai seorang yang bersama anak-anak ini saban hari, hati kami sangat mudah tersentuh bila melihat perubahan dan perkembangan mereka. Ada yang dulu menangis setiap pagi, kini mampu berdiri penuh yakin. Ada yang dahulunya pemalu, kini mampu bercakap di hadapan orang ramai. Ada yang sukar mengurus emosi, kini semakin matang dan pandai menenangkan diri. Dan bila tiba hari seperti ini, jujur saya sendiri katakan hati sebab. Kerana sebahagian daripada mereka akan meninggalkan sebahagian daripada mereka akan meninggalkan Nu'ad-Din untuk perjalanan baru. Anak-anak ini seperti bunga yang baru mekar dan hari ini kita sedang melepaskan mereka ke kebun yang lebih luas. Kerana pendidikan anak-anak zaman sekarang ni adalah tanggungjawab yang memerlukan kebersamaan. Sebab zaman sekarang sangat mencabar. Anak-anak diuji dengan emosi, kelajuan teknologi dan persekitaran yang merubah begitu cepat. Apa yang kami bagi didikan dan tunjuk ajar di sekolah hanya akan menjadi sempurna jika disambung oleh ibu ayah di rumah. Di sinilah saya titipkan nasihat ulama Imam Hasan Al-Basri, didiklah anak-anakmu kerana mereka dicipta untuk zaman yang bukan zamanmu. Jadi mereka ni perlukan adab dengan guru, akhlak sesama rakan, pandai mengurus emosi, faham batasan dan paling penting hati yang dekat dengan Al-Quran. Jadi tegurlah mereka, bentuklah disiplin dengan berhemah dan jangan rasa jemu. Kerana jemu tu buatkan mereka jauh daripada kita. Binalah hati dan diri seorang anak dengan panduan Al-Quran. Bila sebut Al-Quran, saya tidak mahu ucapan ini berbunyi seperti promosi. Bukan itu niatnya. Saya hanya ingin menyampaikan kebimbangan. Jika anak jauh daripada Al-Quran, jauh daripada majlis ilmu, jauh daripada adab dengan guru, maka saya sebagai pendidik sangat risau. Kami sebagai pendidik sangat risau tentang masa depan mereka. Sama juga dengan ibu ayah. Dan kami bukan meminta ibu ayah menambah komitmen, tetapi kami memohon jangan biarkan Al-Quran jauh daripada kehidupan anak. Kerana Al-Quran adalah cahaya, penenang emosi, pengawal hati dan pelindung diri mereka. Di Nu'ad-Din, perjalanan dan pengorbanan para guru adalah untuk sebuah ilmu. Saya juga nak kongsi bahawa para guru di Nu'ad-Din tidak pernah berhenti untuk belajar. Mereka hadir ke pelbagai kursus, bengkel dan menjadi kewajipan mereka adalah hadiri usrah Rabbaniyin setiap bulan. Dari level ke level, dari masa ke semasa hanya untuk terus memperbaiki diri sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang hamba Allah. Dalam perkhidmatan mereka, guru-guru ini akan terus menghadiri kursus wajib, bengkel kemahiran, latihan intensif, kelas tazkiyah dan pembentukan jiwa serta sesi pemantapan adab dan akhlak.
Kerana untuk membentuk akhlak dan adab anak-anak, guru juga perlu sentiasa memperbaiki diri. Kami juga ada kelas pengajian kitab Fardu Ain pada Sabtu minggu kedua. Dia terbuka kepada ibu ayah, tapi agak kurang sambutan. Mungkin ada yang tak tahu ataupun mungkin jatuh pada hari yang ada tugasan lain juga kan. Ikutkan kelas Fardu Ain ni kami buat sebab bila hari biasa ada kelas pengajian dekat masjid, jadi cikgu-cikgu tak dapat nak hadiri. Jadi sebab tu kami buat hari Sabtu supaya cikgu-cikgu boleh hadiri, dan kami jemput sekali ibu ayah untuk hadir secara percuma sahaja. Jadi saya ingin menjemput sekali lagi, datanglah beramai-ramai kerana pendidikan ini akan lebih kuat jika sekolah dan rumah bergerak seiring. Guru mengorbankan masa untuk belajar demi mendidik anak yang mereka ada untuk didik. Alangkah indah jika ibu ayah juga menyambung pendidikan itu di rumah. Di situlah terbentuknya kesinambungan karakter, barulah usaha kita menjadi lengkap. Anak-anak yang cikgu kasihi semua, jika ini tahun terakhir kamu di Nur Ad-Din, ketahuilah bahawa cikgu akan sentiasa mendoakan kamu. Pergilah ke mana pun selepas ini, cikgu mahu kamu bawa 3 perkara: adab, solat dan jaga, dan rasa bahawa Allah sentiasa melihat kamu, iaitu muraqabatullah. Kamu mungkin kecil pada pandangan manusia, tapi kamu sangat besar pada harapan kami. Semoga Allah pelihara langkah kamu, tenangkan hati kamu, dan jadikan kamu insan yang bermanfaat kepada ummah. Justu itu ibu ayah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan penuh syukur pada tahun 2026 ini, Nur Ad-Din akan memperkenalkan 5 program khas yang lebih tersusun dan lebih fokus kepada pembangunan anak dan keluarga. Di mana yang pertamanya ada pemisahan hari bakat dan juga hari apresiasi. Di mana hari bakat, macam kita tengok anak-anak kita tadi kan, semua berbakat, tak semua berani. Tak nangis pun walaupun umur 2 tahun, 3 tahun naik kan. Nampak tak mereka sangat berbakat sebenarnya kan. Jadi insya-Allah dengan itu Nur Ad-Din akan asingkan hari bakat dan juga hari apresiasi, kerana hari bakat ni semua anak akan terlibat. Fokus kepada potensi, kreativiti dan keyakinan. Hari apresiasi lebih kepada memfokuskan kepada pencapaian akademik, sasiah dan kemahiran holistik seorang anak serta kemahiran diri dan kerjasama dari ibu ayah sendiri yang mainkan peranan penting. Penting juga kat sini kan. Jadi respon kepada apa perkembangan anak. Kita perlukan kerjasama daripada ibu ayah. Sebab ibu ayah bayar duit kepada kami. Kan? Dengan bukan yuran yang sangat murah. Kami sedar yuran bukan murah. Kami kalau nak letak harga tu berapa lama istikharah, berapa lama fikir kan. Kalau letak rendah kami tersepit. Kalau letak tinggi kami faham. Sebab itulah lahirnya wakaf ilmu. Nanti kita akan bincang pasal wakaf ilmu. Objektif ini supaya setiap program lebih bermakna dan fokus yang tepat. Nombor 2, laman tarbiyah keluarga Nur Ad-Din. Dekat sini, platform pendidikan keluarga untuk membina misi. Kaedah cara mengembalikan pendidikan anak-anak kepada guideline dari Allah melalui Al-Quran, kefahaman peranan ibu ayah menuju ke syurga, rumah yang dipenuhi ilmu dan hikmah, misi keluarga menuju akhirat. Antara objektif dia lah untuk kita sama-sama laksanakan. Dan pelaksanaan dia tu memang ibu ayah perlu hadiri parenting program. Terutamanya tadika, taska, semualah keseluruhan ibu ayah perlu hadiri parenting program kepada ibu-ibu setiap bulan, dan ayah akan terlibat 3 bulan sekali. Okey, dan kita usahakan dekat situ sekiranya dapat, tapi bukan janjikan, sekiranya dapat memang zero cost lah, kita usahakan ke arah tu.
Tapi kalau ada mungkin kena tempat ke apa, nanti kita akan bincangkan balik insyaAllah. Dan yang ketiga, Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Sukaneka tertutup, di mana tiada lagi sukan terbuka di Nur Ad-Din kepada anak-anak, tetapi kami akan lakukan sukaneka tertutup yang biasa dah 2 tahun buat. Sambut, sebab kami try dulu lah kan, tengok sambut Hari Sukaneka di kalangan cikgu dan anak-anak, iaitu pada hari sambutan Merdeka. Dan untuk digantikan program Sukaneka, kami akan buat kempen keselamatan jalan raya. Kempen keselamatan jalan raya untuk anak-anak. Kempen ni bukan sekadar kempen cakap dengan dia orang, tapi kita akan buat aktiviti. Aktivitinya tu macam dulu, kalau siapa ibu ayah zaman-zaman dulu kan pernah tak pergi satu program anjuran share semua macam tu kan, anak naik basikal, naik kereta kan. Jadi macam mana cara dia nak berhenti, dia bagi signal. Contoh macam dia nak lalu lintas, dia naik basikal tu, dia nak tengok dia nak berhenti macam mana. So itulah yang akan digantikan, insya-Allah. Doakan 2026 kita dapat laksanakan. Okey, dan kita ada juga camp anak soleh. Kita sebut KAS lah, camp anak soleh, dan fokus kami kepada anak-anak tadika, anak transit dan juga anak camp Q. Di mana program ni fokus kepada pengurusan diri, ketahanan emosi, cara menghadapi kesukaran hidup, keyakinan sebagai seorang Muslim, menggunakan alam sebagai sumber rezeki anugerah Allah. Dan insya-Allah jika tak ada apa arah yang menintang, kita akan usahakan untuk buat Hari Keluarga Nur Ad-Din dengan fokus dia, objektif dia untuk mengukuhkan ukhuwah seluruh warga Nur Ad-Din, pendidik, ibu bapa dan anak-anak. Jadi kalau ikutkan apa yang dah berlangsung, kita ada program wakaf ilmu yang sedang berjalan sekarang ni. So alhamdulillah wakaf ilmu dah berjalan, dan anak-anak tadika sekarang ni yang menikmati RM100 pengurangan bayaran mendapat tajaan. Dan tajaan ni sebenarnya dia tak terhenti dekat RM100, dan tajaan ni andai kata ada lagi korporat, ada lagi individu yang mereka ni nak buat saham akhirat, kan dia orang ada bagi, jadi kita akan contribute lagi untuk anak-anak. Dan mungkin yuran tak terhenti dekat situ, dia akan mungkin kalau ada rezeki mungkin boleh jadi zero, kalau bertambah rezeki. Kalau kata bertambah lagi akan berkurang, bertambah maksudnya bertambah tajaan tu mungkin dapat kurang. Sebab nak buat sekolah wakaf bukan satu benda yang mudah, kan. Tapi itulah cita-cita kami sebenarnya. Wakaf ni terbuka selalu untuk sesiapa saja, individu atau organisasi yang ingin menyumbang walaupun sedikit untuk pendidikan anak-anak. Kalau kita tengok kat sinilah wakaf ilmu yang kita launch masa Hari Apresiasi tahun lepas, yang dirasmikan masa tu kita punya Presiden Taman Cik Yasmizi. Okey, dan kita ada program Iftar Ramadan. Setiap tahun Nur Ad-Din menjalankan projek Iftar Ramadan. Tahun ini kita sasarkan dalam 200 paid berbuka hari. Tujuan bukan hanya untuk memberi kepada frontliner, tetapi untuk mendidik anak-anak Nur Ad-Din sendiri terutamanya tahu erti memberi, belajar menghargai rezeki, dan mereka sendiri dapat melihat kerja masyarakat. Macam dia orang pergi ziarah, pergi sampaikan paik makanan tu masuk ke pejabat. Ada masuk pejabat JKM, ada masuk bomba, ada masuk polis, ada masuk pergi ke macam stesen MRT, macam tu. Tapi kita tak galakkan sangat MRT sebab keselamatan. Jadi harapan besar Nur Ad-Din lah sebenarnya pada ibu ayah, impian besar kami ialah satu hari insya-Allah jika Allah rezekikan, Nur Ad-Din sangat nak untuk memiliki sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerana kami sangat nak untuk bersama dengan anak-anak untuk membantu anak-anak, bukan sekadar di tadika. InsyaAllah, mohon diaminkan doa ni, doa sama-sama. Jadi saya pun tak bercadang untuk nak panjang. Saya tutup jugalah dengan pantun. Rasanya Cikgu Fahana tadi, Cikgu Fahana ni pun untuk makluman semua, seorang guru dia dulu bekas guru besar tadika dan naikkan sebagai bahagian kurikulum dekat pengurusan, dan Allah menguji tentang kesihatan Cikgu Hana dan sekarang masih bercuti. Alhamdulillah
masih lagi datang untuk memberi khidmat dekat sini. Dan semalam pun ada seorang lagi, Cikgu Mas, yang selalu bersama dengan Taska dan pernah jadi penyelia Taska. So Alhamdulillah semalam datang bantu buat persiapan dekat sini, pukul 1 lebih baru balik malam. So Alhamdulillah. Jadi pantunnya, putih delima merah menyala, jatuh sebiji di tepi laman. Jika bersama niat kerana Allah Ta'ala, insya-Allah berbuah anak-anak yang beriman. Dengan penuh kesyukuran, dengan penuh tawakal kepada Allah dan dengan rendah hati sebagai hamba yang serba kekurangan, maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Hari Bakat dan Apresiasi Nur Ad-Din 2025. Selepas ini insya-Allah kita akan saksikan tayangan video untuk program khas Nur Ad-Din. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih atas doa dan kepercayaan. Moga Allah berkati setiap langkah kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya betul ingat, saya nak baca sikit sebenarnya program macam ni kita ada project manager. Dan project managernya sebenarnya Cikgu Ain. Tetapi Allah nak uji Cikgu Ain. Saya akan bacakan ucapan Cikgu Ain lah sebagai project manager je. Cikgu Ain, Allah uji. Kepala tak boleh nak pusing, teleng je macam tu. Wallahualam kan. Memang dah 3 hari dah ada. Untuk makluman, suami Cikgu Ain lah yang ngambil kita punya gambar hari ni. Dan tahun lepas Cikgu Fiza kaki tak boleh jalan dengan Cikgu Faizah bertongkat. Kan, insya-Allah. Ujian tu lah manis sebenarnya. Okey, saya bacakanlah sedikit makluman daripada Cikgu Ain. Dengan penuh kesyukuran kehadrat ilahi, saya Nur Ain Abdul Hamid selaku pengarah program dengan segala hormatnya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Hari Bakat dan Apresiasi Nur Ad-Din 2025. Dengan kasih atas sokongan padu dan kesudian semua yang meluangkan masa untuk meraihkan detik bersejarah ini, kehadiran anda semua menjadi bukti komitmen kita bersama dan menghargai pendidikan awal anak-anak kita. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan Nur Ad-Din, guru-guru yang telah mencurahkan ilmu, tenaga, masa, kesabaran dan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Semoga majlis hari ini berjalan lancar dan meninggalkan kenangan yang indah untuk kita semua. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Satu lagi, nanti masa nak buat persembahan kan, bagi tepukan semangat sikit, bagi dia orang semangat sikit. Anak-anak jangan malu-malu ibu ayah nak tepuk InsyaAllah kita bagi anak-anak semangat sikit.